Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Video kali ni kan saya nak kongsikan sikit pasal pemasangan chef support, pasal pemasangan chef lah. Dia ada satu kiraan sikit. Seandainya kata tuan-tuan rasa nak pasang chef, contoh tuan-tuan nak ada tiga tingkat lah, 1, 2, 3. Jadi kalau sebenarnya kalau tuan-tuan nak lah, kalau tuan-tuan tak nak pun tak apa. Contoh macam kalau tuan-tuan nak macam tinggi dia 300mm, 300mm, 300mm. Contohlah setiap level chef tu ketinggian dia adalah sama. Tapi sebenarnya bukan berdosa pun kalau tuan-tuan tak nak ikut contoh ketinggian setiap sama kan. Macam contoh kalau kata tuan-tuan buat sini 400mm, 400mm, 100mm pun tak kisah. Tak ada kemestian pun perlu kita letak chef kita sama je setiap jarak kan. Sini jarak tu dia sama. Tetapi seandainya kalau tuan-tuan rasa macam tak tahulah, macam saya adalah kepuasan saya sendirilah. Saya lebih suka tengok benda tu sama kiraan dia. Sini setiap level tu adalah sama. Okey. Sebelum kita pergi pada tu, ingatlah kita kabinet ready made. Kita tak macam kita kabinet custom. Kita bukan buat kabinet macam IKEA kan, tebuk lubang siap-siap tak tebuk lubang siap-siap tu. Itu bukan macam kita lah. Seandainya kalau tuan rumah dia request ketinggian setiap chef tu adalah berapa ukuran yang dia nak, itu kita follow lah. Tetapi kalau dia tak cakap apa-apa, dan tuan-tuan pun rasa kalau boleh dalam pandangan tuan-tuan nak setiap ketinggian adalah sama, jadi tuan-tuan boleh follow cara saya buat. Dia bukan apa tau, dia kadang saya tak tahulah, itu macam diri saya sendiri lah. Saya lebih suka tengok benda tu setiap jarak dia adalah sama. Jadi nampak macam kita ni seorang yang lebih pro lah. Pro lah konon. Okey, tak apalah. Jom kita start je lah. Tak tahu nak cakap apa dah. Saya ada cara ukuran saya macam mana saya dapat ketinggian dia sama. Kalau tak memang susah kita nak ukur sama macam mana kalau kita tak jumpa dia punya cara lah. Saya ada kiraan yang cepat sikit lah. Lepas tu cara pemasangan dia senang. Cara kita menentukan jarak dia pun adalah senang. Okey. Kita pergi dekat kabinet ni. Mula-mula kita ukur dulu ketinggian siap kita punya karkas kita. Saya suka juga ulang banyak kali. Kalau kata ukuran siap tu macam mana kan, orang cakap ukur siap kan. Ukur siap maksudnya kita dah assemble kita punya karkas, dah pasang skru semua dah, jadi macam ni je kotak ni. Jadi bila dah siap assemble, itulah ukuran siap dia. Contoh macam ni adalah 696 dan tinggi dia tinggi tak payah cakap lah, sebab saya tak nak ikut tinggi ni sangat, sebab saya nak buat contoh kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan lebih faham lah. Okey, kita andaikanlah karkas ni 900mm. Dia ukur daripada atas sampai ke bawah 900mm. Ini bukan ukuran sebenar dia tau. Saya saja je ambil 900mm bagi senang tuan-tuan nampak kiraan dia. Okey, pertama sekali kita dah tahu kita punya karkas adalah 900mm. Ada beberapa benda yang kita perlu tolak. Okey, saya bagi contoh, kalau tuan-tuan nak pasang 2 chef, jadikan dianya 3 kolom lah. 3 saya letak dulu. Okey, ngam-ngam dia ketat, boleh support sekejap. Okay. Seandainya tuan-tuan nak pasang 3 chef, seandainya kalau tuan-tuan pasang ada 3 kolom, 1, 2, 3 kolom. Okey, pertama sekali kita 900mm tadi kan, kita tolak dulu thickness board kita. Seandainya kata saya pakai block board 15mm dia punya thickness. Kalau tuan-tuan pakai chipboard 16mm ke ataupun block board 18mm je, kiraan dia tetap sama juga. Formula kiraan dia tetap sama. Okey,
pertama sekali kita kira kita 900 mm kan, kita tolak thickness board kita yang bawah dan atas. Maksudnya 15 900 tolak 15 30 kan, 900 tolak 30 jadi 870. Okey, jadi kita nak pasang tambah lagi 2 shaft, jadi kita tolak lagi 30. 870 tolak lagi 30 jadi 840 kan. Jadi 840. Lepas 840 tadi, tuan-tuan bahagi pula, ada 3 kolom kan, 1 2 3, maksudnya 840 bahagi 3. Tapi tuan-tuan perlu ada kalkulator lah. Sekejap Okey, 840 bahagi 3. Jadi kat sini saya dapat 280. Jadi jarak ketinggian semua jarak ketinggian setiap ukuran adalah 280 280 280. Tu seandai kata tuan-tuan nak pakai ada 3 bahagian lah. Okey, kita cabut balik. Kita cabut balik. Okey, seandainya tuan-tuan pakai satu saja shaft, maksudnya ada dua bahagian lah. Okey, sama juga macam tadi, kita tolak dulu yang atas dan bawah, bawah dan atas, maksudnya 900 tolak 15 tolak 15 jadi 870. 870 kita tolak lagi thickness board kita 15 mm, maksudnya apa? 870 tolak ni thickness 1 sebab 2 je kan, tolak 1 je shaft, tolak 15 jadi saya dapat 855. Okey, 855 tu kita bahagi 2 sebab ada 2 je kan, 1 2, 855 bahagi 2. Okey, jadi kat sini saya dapat 427.5. Okey, seandainya tuan-tuan bahagi terdapat perpuluhan kan, contoh 427.5, cuba tuan-tuan bundarkan nombor ke angka yang lebih senang. Bundarkan lah, kalau tuan-tuan masih ingat lah, kita zaman sekolah dulu kan, perkataan bundarkan tu, maksudnya macam mana lah bundarkan tu, maksud kita ubah angka ke nilai yang lebih mudah, macam tu lah dia punya apa istilah bundar tu. Okey, seandainya saya dapat 427.5, jadi saya nak bundarkan, saya suka hatilah, saya nak up ke saya nak down ke kan. Jadi 427.5 saya akan buat 427 ataupun 426, tak kisah. Sebenarnya plus minus sikit-sikit 1 mm ataupun 0 beberapa mm tu tak kisah, sebab dari pandangan mata kita daripada jauh kita nampak samalah. Kecuali kalau tuan rumah tu terlalu cerewet sangat kan, sampai itu pun dia nak kira, tu ngarut lah. Cakap kan tuan rumah ngarut. Okey, lagi sama juga, seandainya tuan-tuan nak pasang, kata ada 5 shaft lah, 1 2 3 4, semua ada 5 bahagian lah. Ingat, mula-mula tolak dulu thickness 900 mm, tolak 15 tolak 15 jadi 870. 870 tolak lagi berapa keping shaft yang kita nak pakai, kemudian tolak lagi bahagian bahagi pula, baru bahagi kepada bahagian berapa bahagian kolom shaft kita lah. Faham kan? Okey, saya pergi kat kalkulator lah, takut tuan-tuan lagi tak nampak kan. Mula-mula yang macam saya cakap tadi, ketinggian karkas kita adalah 900 mm. Kemudian kita tolak 2 keping board daripada bawah dan atas, maksudnya 15 30 lah. Tolak 900 tolak 30 jadi 870. Okey, kalau kita nak pakai 3 ada 3 bahagian shaft, maksudnya dia ada 2 keping shaft lah yang tengah kan. Kita tolak lagi thickness board kita, tolak 30 lagi, buat 2 keping je. Bila kita pasang 2 keping, dapatlah 3 bahagian. Jadi 840 tu baru kita bahagi kepada 3 bahagian. Okey, 280 macam saya cakap tadi tu lah. Okey, saya ubah pula, seandainya kita nak pakai
4 keping shaft pula. Okey, 900mm. Kita tolak dulu bawah dan atas. Tolak 30. Okey, kemudian kita tolak lagi. Kalau kita nak pakai 4 bahagian shaft, 4 kolom lah, 4 lubang kan, kita akan tolak. Maksudnya ada, kalau 4 kolom ada 3 shaft lah kan, tolak 45. Kemudian barulah kita bahagi kepada 4. Jadi 206.25. Kalau dapat poin-poin tu, kita bundarkan pada nilai yang lebih mudah lah. Okey, so boleh ambil 206. Okey. Okey, kita pergi dekat table saw pula. Sekejap saya tutup kipas. Okey, kita pergi dekat table saw pula untuk kita potong. Tuan-tuan tengok lah. Okey, saya terpaksa ikut ukuran sebenar saya lah. Jadi tinggi kaki saya adalah 958. Okey, mula-mula saya akan tolak 2 keping atas bawah, 30 lah. Lepas tu kita tolak, saya nak pakai ada 3 lubang, 2 shaft. 3 lubang maksudnya 2 shaft lah. Jadi saya akan tolak 30 lagi lah, sebab 2 keping kan, thickness 15mm, 15mm, tolak 30. Jadi saya dapat 898. Barulah saya bagi kepada 3 lubang tadi tu, bagi 3. Jadi saya dapat 299.3. Jadi saya nak bundarkan kepada nombor yang mudah. Jadi saya ambil 298 lah. Saya ambil 298. Okey, nak pakai 299 pun boleh, 298 pun boleh, tapi saya ambil 298 lah, genap. Okey, 298. Saya lock dulu saya punya table saw ni. Lock ni lah, lock apa, lock gauge ni kan. 298. Okey, kemudian saya ambil sekeping kayu 70. Saya banyak, bengkel saya banyak pakai 70 ni. Jadi saya akan, kayu yang off-cut tu saya akan buat, saya simpan. Okey, mula kita potong dulu 298 tadi. Kemudian saya buka saya punya lock. Saya tak cabut lagi ni tau. Saya biar dia tersekat dekat sini lah. Kita longgarkan kita punya ni, lock ni. Saya akan ubah. Kemudian saya tambah satu. Kita anggapkan ini sebagai, nanti kita nak pasang shaft kan, kita anggap dia sebagai shaft lah. Jadi saya letak sini. Saya letak ni, saya akan tahan sikit. Saya ambil ni, saya cabut letak atas. Kemudian saya lock balik. Okey, ambil lagi kayu 70 yang tak pakai, potong yang ni pula. Okey, so 3 kolom pakai 2 batang ni dah cukup lah. Sama juga kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pakai lebih daripada 3 kolom, 3 lubang, tuan-tuan dah bahagi-bahagi tadi kan, ukuran tuan-tuan letak ni, lepas tu pasang ni atas, buka lagi, tambah ni sekeping, up lagi, ambil 70 lain pula. Contoh, ambil 70 lain pula, baru potong nyet kan. Tapi saya nak pakai 3 lubang je, so saya pakai 2 je lah. Okey, jom kita pergi dekat sana pula, karkas. Ni kita pergi dekat kita punya karkas pula. Saya angkat karkas saya meletak sini lah, lagi senang sikit. Okey, pertama sekali tuan-tuan kena pilih mana satu karkas tuan-tuan bahagian bawah dan mana satu karkas bahagian atas. Kita tak boleh terbalik-terbalikkan lah, kena tanda lah. Sini bawah, sini atas. Saya tanda kat sini lah, bawah, ni atas. Okey, kita kalau nak mudah lah, kita terbalikkan kita punya karkas dulu. Dia mengiring macam ni. Okey, ingat kayu yang kita potong tadi tu, 70 tadi yang kita potong, sana bawah Okey, jadi saya akan ambil 70 ni,
saya akan tik dekat sini, tik sini, tik sini. Ataupun tuan-tuan boleh juga, tuan-tuan nak letak ni tik satu, kemudian tuan-tuan nak pakai L square pun boleh juga. Tapi kalau dah ada yang ni lagi mudah lah, tak payah nak sepah-sepah meja ni. Tik sini, tik sini. Kemudian ambil kayu yang kedua, tik sini, tik sini. Okey, dah settle yang ni. Okey, dah settle ni, kita tanda macam biasalah. Yang ni saya buat template saya supaya satu saya boleh buat jarak pada sini ke sini kan. Contoh jarak sini sampai ke sini, sampai ke yang kita nak marking. Contoh je saya ambil kata 40mm lah, saya buat macam ni, L shape, L square ni. Nanti tuan-tuan tengok saya buat template ni untuk memudahkan. Yang ni dah bertahun lah, berpuluh dah banyak tahun dah saya pakai template ni. Okey, saya akan tanda sini, tanda sini, kemudian pada bahagian depan tanda sini, tanda sini. Macam biasalah, macam tanda kita tanda apa, chef support tu kan. Okey, mungkin dalam handphone tuan-tuan tak nampak. Sini, kemudian sini. Jadi kita dah dapat satu bahagian lah yang kita perlu tebuk. Okey, saya tunjukkan sekali lah macam mana. Banyak lagi teknik-teknik, koyor pula cakap teknik kan. Lebih kurang lah teknik lah, itulah sebutan yang paling senang. Banyak lagi teknik-teknik yang saya duk buat selalu untuk bagi kemas. Saya ambil saya punya chef support dengan bead semua siap. Okey, tolak depan sikit lah. Kita kena punch dulu lah tempat yang kita tanda tadi. Yang ni tuan-tuan nak pakai paku ketuk pun boleh, tak nak pakai apa, puncher macam ni pun boleh. Yang ni puncher ni sebenarnya guna untuk besi, tapi saya dah biasa pakai untuk kayu. Boleh lah. Kalau tuan-tuan tak nak, nanti saya share dia punya link. Alright. Kemudian kita tebuk lah kita punya ni. Macam tebuk macam biasa lah, tuan-tuan pun faham kan. Kita buat satu stopper pakai masking tape supaya kita tak terlanjak tebuk. Alright. Okey, ingat sebelum pasang chef support, saya suka pesan, tak kisahlah kat siapa pun, dekat budak-budak kerja saya pun saya pesan macam tu, lepas tebuk cuci terus kita punya kesan marking tadi. Jangan dah pasang chef support baru nak cuci. Yang tu boleh tapi leceh sikit lah kan. Macam ni lagi bagus. Jadikan ini sebagai amalan. Lepas dah tebuk, terus padam. Ambil kita punya chef support, pasang chef support lah. Saya suka pakai bead yang, sebenarnya boleh pakai bead yang ngam-ngam, tapi saya suka pakai bead yang kecil lagi supaya dia ketat. Dia punya size saya lupa pula, nanti saya check balik lah. Sebab benda ni kadang-kadang tercabut sebab kita naik lori. Saya tak suka pasang chef support ni dekat side, buang banyak masa. Jadi saya akan buat dekat bengkel siap-siap. Jadi saya perlukan satu lubang yang ketat supaya kalau beringgut macam mana pun benda ni tak tercabut. Alright. Settle sebelah, pusing, buat sebelah ni pula. Guna belik kayu yang tadi tu lah. Jangan lupa lah yang mana satu bawah, yang mana satu atas. Jadi belah sini jadi bawah pula lah. Marking sini, ambil kayu yang kedua,
sini, marking sini. Dan ambil template yang saya buat untuk jarak tadi tu. Sini, 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 sini. Okey. Saya rasa tu saya tak perlu jelaskan lah pasal kenapa saya buat L macam ni kan. Saya rasa tuan-tuan boleh faham kot. Pick up kan. Pick up sikit lah. Dan punch kita punya marking. Okey. Lepas punch, tebuk. Alright, lepas tu cuci. Jadikan amalan. Pasang kita punya shaft. Okey, jom kita dirikan balik kita punya kakas ni. Alright. Saya nak pergi ambil saya punya shaft siap-siap. Saya akan letak saya punya shaft. Jadi saya terangkan sikit pasal shaft ni. Saya pergi kat sini dulu. Okey. Okey. Jadi seperti yang tuan-tuan nampak, ketinggian setiap lubang ni adalah sama. Sebenarnya mungkin tuan-tuan kita akan dapat beberapa tak samalah dalam beberapa poin tu kan, 0. berapa mm ataupun lebih daripada 1 mm, sebenarnya tak kisahlah. Jadi tapi kita daripada pandangan mata kita yang jauh, kita boleh nampak lah setiap ukuran tu lebih kurang sama. Sikit-sikit tu takkan nak kira kot kan. Sikit-sikit tu kira halal lah. Alright. Jadi macam ni lah. Apa saya nak cakap ni lah. Bukan satu kemestian lah setiap kolom ni adalah sama dia punya ukuran. Tak kisah pun. Tak berdosa pun kalau tuan-tuan nak contoh kata ini sama ukuran, yang ini dia kecil sikit pun tak kisah. Tak ada kemestian. Apa? Buat ni benda sunat. Sunat je. Bukan benda wajib. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak, tuan-tuan boleh follow yang macam saya cakap tadi lah. Dan saya nak terangkan sikit pasal shaft ni. Okey. Untuk shaft ni kan, okey. Sebenarnya kalau macam saya lah, saya kalau naik table saw, saya potong-potong belah-belah saya punya board ni, saya akan suka buat semuanya sama. Contoh macam ni 296, 296, 296. Dia punya depth lah. Depth dia 296 mm. Tapi untuk bahagian shaft, saya akan kecilkan sikit. Saya buang 16 mm. Jarak daripada sini sampai sini 16 mm. Jangan kita biarkan kita punya shaft flush. Dia berkemungkinan tak cantik lah. Mungkin kita akan nampak satu rongga kat sini, ataupun dia terjongkit lebih sikit. Mana tahu kadang-kadang kita punya apa, kita punya satu potongan board tu tiba-tiba dia punya, kita tersalah potong, dia terkeluar sikit ke, jadi tak cantik. Jadi seelok-eloknya kalau nak kemas, kita cuba kecilkan sikit kita punya shaft ni biar dia masuk ke dalam. Samalah macam ni. Biar dia masuk ke dalam sikit. Tuan-tuan nak buang berapa mm pun tak kisah, asalkan dia masuk ke dalam. Macam saya buang 16 mm lah. Ada sebab juga kenapa saya buang 16 mm. Sebab saya kalau saya belah saya punya board, saya suka pakai saya punya spacer kan. Itu panjang cerita pula. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan kecilkan sikit lah jarak daripada sini. Cuba kita punya shaft tu kecil sikit daripada ukuran lantai kita punya kakas.
Dan satu lagi suka juga saya nak jelaskan, saya suka saya punya chef ni kan, biar dia ketat. Bukan ketat lah, saya suka dia punya ukuran ini adalah sama. Macam sesetengah orang, dia tak suka chef dia ketat tau. Dia tak suka chef dia ketat sama ukuran. Biasanya kalau dia orang dapat bahagian chef, dia orang akan kecilkan sikit 1 ke 2 mm supaya bila letak chef tu, dia tak perlu nak ketuk-ketuk, dia terus letak je. Ada orang suka macam tu, tapi macam saya suka dia ketat. Saya suka dia ketat, ikut follow sama kita punya yang ni ukurannya sama. Masa kita potong net yang besar tadi, sebab apa saya suka dia ngam-ngam ukuran dia. Kita kadang-kadang menghadapi satu situasi lah, kadang-kadang kalau kata chef ni, kita assemble kita punya karkas lah, kadang-kadang kita punya board ni dia melengkung, menguncup. Mungkin dia menguncup kan. Jadi kalau kita pasang chef yang ukuran dia ngam-ngam, jadi kita boleh tolak sikit kita punya bending ni lah, tepi karkas kita ni, yang ni kan, dia akan tolak bagi ukuran sama. Kalau kata dia terlalu mengembang sangat pun, nanti kita ambil skru, nyet lah, bagi dia kuncup balik. Kalau perlu ambil skru, kalau tak perlu lah. Sebab apa, kalau dia menguncup, nanti kita pasang pintu, dia akan ada gap yang tak berapa sama. Kalau macam ni, biasanya dia banyak menguncup. Biasanya kalau dia menguncup, kita tekan, jadi dinding ni akan ke sana balik. Dia akan kembang balik, kita dapat satu ukuran yang lurus. Dapat satu pandangan yang lurus lah. Tekan sikit, jadi dia akan tolak sini. Jadi bila pasang pintu nanti tak adalah nampak macam melengkung tu kan. Dia lebih cantik lah pada saya. Tapi kalau tuan-tuan tak nak follow, tak apa. Sebab bos lama saya, dia suka kecilkan sikit size chef ni. Dia suka kecilkan sikit supaya dia mudah untuk ni. Tak apalah. Itu terpulang pada masing-masing punya pendapat lah. Tak ada kata salah pun. Okey, jadi macam ni lah dia punya cara dia. Ingatlah, saya sekali lagi lah, dia punya formula macam mana. Mula-mula kita ambil ukuran karkas tinggi karkas kita tu berapa, tolak dulu bawah, tolak atas, tolak thickness board kita berapa. Kalau kata pakai 15 mm, dia tolak 30 lah, 15 kita tolak 30. Kalau tuan-tuan pakai chipboard lah, kalau chipboard 16 mm kan, tolak 32, 16 kan. Tolak dulu atas bawah, kemudian tolak berapa keping chef yang lagi kita tak nak tambah. Kalau kita buat 3 kolom, kita akan tambah lagi 2 keping chef. Tolak lagi thickness 2 keping ni. Sekali lagi, contoh 900 tolak 30, tolak 2 keping lagi, tolak lagi 30, dapat 840. 840 tu bahagi kepada 3, 1, 2, 3. Kalau kata tuan-tuan pakai satu sajalah chef, tolak dulu 30, tolak lagi sekeping, dan baru bahagi 2. Tolak baru bahagi. Kalau kata tuan tambah lagi beberapa keping chef, tolak atas bawah, tolak berapa keping chef, bahagi berapa kolom yang kita dapat. Faham? Mungkin agak keliru sikit, tuan-tuan rasa benda ni menyusahkan. Susahnya pening kepala kan. Sebenarnya tak susah pun kalau tuan-tuan selalu duduk amal, praktis, dan ni benda tu dah akan melekat dalam kepala tuan-tuan. Apa benda saya cakap dia lupa dah. Benda ni tak susah. Lagi satu, tuan-tuan kena praktis lah. Selalu buat. Tak boleh lah satu hari ni tuan-tuan dapat, tuan-tuan dah pandai. Bukan pandai lah, maksudnya melekat dalam kepala otak tuan-tuan, mungkin makan masa kan. Benda tak susah pun. Tuan cuba dulu, nanti tuan-tuan baru benda tu merasap dalam kepala otak tuan-tuan lah. Kepala otak, sorry lah kalau kataan saya ni ganas sikit. Okey, saya ingat. Okey, lagi satu nak kongsikan jugalah. Sebenarnya teknik ni sebenarnya ada juga, dia sama juga macam kita untuk pasang door handle pintu. Kalau kata kita nak door handle pintu kita center, sama juga dia punya cara kiraan dia. Cuma yang benda-benda yang kita tolak tadi lah, tak apalah, kalau ada masa nanti saya buat pasal door handle pula. Dia punya
formula ukuran dia sama dia. Okey, saya harap video ni sedikit sebanyak membantu, dan saya harap saya dapat upload video ni sebab ini saja untuk apa, untuk ajar benda ni lah. Saya rasa dekat 5-6 video lah saya buat. Saya harap kali ni saya berjaya upload lah macam biasa lah, sebab kadang-kadang saya bila saya dengar balik saya punya suara, saya menyampah dan kadang-kadang saya ada benda saya tinggal kan. Tak apalah, saya harap video kali ni saya berjaya upload lah kot. Alright, terima kasih kerana sudi menonton. Sudi-sudilah subscribe channel saya. Assalamualaikum.